Dan tim Malaysia dan barisan perenang Yu Ho Yen, Andrew Goh dan juga dua perenang yang lain. Dan tim tuan rumah yang berada di lorong kelima. Jadi tumpuan kita lorong ketiga Malaysia, Singapura, Thailand 3, 4 dan 5. Dan tim Singapura yang merupakan juara bertahan dan juga merupakan pemegang rekod untuk acara ini, Zhang Wen, Chun Jonathan dan juga Mikel yang telah menangi 2 pingat emas setakat ini di Bangkok. Tim yang cukup kuat diturunkan oleh Singapura. Backstroke specialist akan diturunkan dahulu. Lepas itu kuak dada breaststroke, butterfly, kuak kupu-kupu dan diakhiri dengan renang freestyle gaya bebas. Kuak lentang akan bermula dahulu untuk 100 meter yang pertama. Dan pelepasan yang cukup bertenaga. Kita lihat dolphin kick yang cukup baik. Lihatan perenang Singapura yang berada di permukaan terdahulu. Dan apa yang pasti, renang kuat lentang akan memulakan momentum bagi final rampai berganti-ganti 100 meter ini. Dan blok yang kedua, Singapura berada di depan, diikuti Thailand. Bagaimana pula Malaysia yang berada di lorong yang ketiga. Ini berada di kedudukan agak rapat bersama dengan Indonesia dan Vietnam. Malaysia berada di lorong yang ketiga. Dan selepas ini, breaststroke pula, iaitu kuak dada. Sekali lagi Singapura berada di depan. Thailand mengapit Singapura. Itu juga dengan Malaysia, cap berwarna biru. Namun Vietnam sudah mengorak langkah begitu pantas ke depan untuk melakukan quick turn. Singapura di depan, diikuti Thailand dan agak dekat bersama dengan Vietnam. Malaysia di hujung sana bersama dengan Indonesia. Indonesia berada di lorong kedua, cap warna merah bersama dengan Malaysia, cap berwarna biru. Namun di depan Singapura, mereka tidak boleh relax kerana Thailand dan Vietnam akan cuba sebaik yang mungkin untuk mengejar Singapura. Dan kini pula butterfly specialist, kuat kupu-kupu. Nampaknya Vietnam semakin dekat ke arah Singapura. Walaupun ketinggalan sedikit jauh di dua stroke yang pertama, tapi di sinilah kekuatan saat-saat terakhir oleh spesialis masing-masing untuk perenang yang keempat, iaitu perenang freestyle, perenang gaya bebas yang juga merupakan
anchor swimmer. Singapura di depan. Kini pula kelihatan Indonesia berada di kedudukan kedua dan ketiga. Dan diakhiri dengan freestyle specialist. Siapa yang akan memenangi pingat emas di acara terakhir di kolam renang pada hari kedua ini? Singapura di depan, diikuti rapat Thailand. Dan bagaimana pula dengan Vietnam yang berada di kedudukan ketiga. Malaysia berada di kedudukan kelima setakat ini. Singapura masih di depan, diasak bertubi-tubi oleh Thailand, perenang tuan rumah. Namun kekuatan, kita lihat kuatkan dari perenang Singapura